Sebalik senyuman setiap pelajar, ada cerita yang tidak semua orang tahu. Ada yang datang ke sekolah dengan penuh semangat, namun kurang sedikit bekalan untuk terus melangkah. Ada langkah yang kelihatan biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan beban. Di sebalik senyuman yang dipamerkan di sekolah, ada hati yang menunggu keresahan. Hari ini, dia melangkah ke pusat sumber bukan sekadar mencari ilmu, tetapi membawa harapan yang masih belum padam. Setiap sumbangan kecil membawa impak yang besar. Bakul rezeki bukan sekadar bakul. Ia merupakan lambang keprihatinan sebuah keluarga besar SFK Bandar Baru Perak. Boleh Puan Hasina kongsikan apa yang mendorong program Bakul Rezeki ini diwujudkan? Program Bakul Rezeki ini diwujudkan setelah unit HEM menyedari bahawa ada murid yang memerlukan. Jadi, melalui Bakul Rezeki ini, murid boleh ambil isinya tanpa rasa malu, tanpa perlu bertanya dan juga tanpa prejudis. Bagaimana kerjasama antara unit HEM dan Pusat Sumber Susuno berlaku dalam misi ini? Pusat sumber akan sediakan ruang dan bakul untuk diuruskan, manakala unit HEM pula akan mewar-warkan kemudahan ini kepada murid yang memerlukan dan juga kepada warga sekolah yang ingin menyumbang. Apakah harapan Puan Hasina terhadap program Bakul Rezeki ini? Besarlah harapan saya agar program Bakul Rezeki ini menjadi identiti Susuno, bukan sekadar program sedetik. Ada yang sudi memberi dan ada yang menerima. Apa pendapat kamu tentang Bakul Rezeki ini? Pada pendapat saya rasa Bakul Rezeki ni dapat memupuk semangat empati terhadap masing-masing. Apa khabar? Bagaimana perasaan anda bila dapat tahu wujudnya Bakul Rezeki ini dekat sekolah? Sejujurnya, saya berasa terharu dan bersyukur apabila mengetahui tentang program Bakul Rezeki ini. Program ini menunjukkan bahawa ramai lagi warga sekolah yang prihatin terhadap kebajikan pelajar. Pernah tak kamu dengar tentang program Bakul Rezeki ini? Saya pun baru tahu tentang program ni. Apakah pandangan kamu berkaitan program Bakul Rezeki yang dijalankan ini? Saya rasa program Bakul Rezeki ini amat bermakna untuk warga sekolah. Saya terharu setelah mendapat tahu tentang program Bakul Rezeki. Saya harap program ini dapat membantu lebih banyak pelajar lagi. Mari kita sama-sama menjadi sebahagian daripada Bakul Rezeki. Kerana sekecil apa jua sumbangan mampu mengubah hari seorang. Kadangkala perjalanan yang paling sukar bukanlah yang paling jauh, tetapi perjalanan yang dipenuhi rasa malu, risau dan harapan. Di sebalik langkah yang perlahan itu, tersimpan sebuah impian untuk terus bertahan. Assalamualaikum Cikgu. Apakah pandangan pengetua tentang program Bakul Rezeki ini? Pada pandangan saya, program Bakul Rezeki dalam bentuk sumbangan alat tulis merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan bertepatan dengan keperluan murid. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada unit PSS dan juga unit HEM serta semua penyumbang yang telah menjayakan program Bakul Rezeki kita.